Algebra Ramadan Day 11. Pemfaktoran, bawa keluar benda yang sama. Macam mana? Nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Macam soalan ni. Nombor dengan nombor, semua boleh bahagi dengan 2. Keluarkan 2. Bahagi 2 tinggal 3, bahagi 2 tinggal 1, bahagi 2 tinggal 4. A kuasa 2, A kuasa 1, A kuasa 1. Nak bawa keluar, kena keluar yang lebih kecil. Kuasa 1 ke kuasa 2? Kuasa 1. Keluarkan A kuasa 1, kuasa 2 tinggal 1, kuasa 1, habis. B, kuasa berapa yang lebih kecil? Kuasa 1. Keluarkan B saja, kuasa 1 habis. Habis, yang ini tinggal 1. Ada C lah. Boleh keluarkan tak? Tak boleh. Kenapa? Sebab kita hanya bawa keluar benda yang sama sahaja. Balance letak dalam bracket. Yang tinggal 3A tambah 1 tolak 4B, C. And this will be our final answer. Shuttle.